macam ni justification oleh British. Penjajah Bangkok, dia kerdil saja, dia kecil. Dia dalam makna penjajah yang luas. Kalau sarjana kita kaji penjajah ini saja, lihat dari sudut undang-undang, dia adalah penjajah yang sah. Lihat dari logik kita. Apa Siam buat British buat ni? British ni hak dia kat mana masa tu? Siam hak dia kat mana? Dia tak jajah kita. Dia tak jadikan negara. Dia tak ada kerajaan pun. Dia hanya membuli. Paksa orang hantar bunga emas. Lihat dari logik kita. Sejarah. Bila kita balik rumah, buka internet, banyak sumber, banyak rekod yang kita sebenarnya tak didedahkan. Bila kita baca, itulah sejarah yang sebenar. Contoh, saya bagi tahu, anda boleh catat ni. Supaya balik boleh baca. Bacalah tulisan. Tapi nak kena beli rasanya mahal. Ahli sejarah kita pun tak mau beli. Kita nak beli handphone 2,000 tak ada masalah. Beli buku 100, ya Allah. Terlentang tu. Tulisan oleh Frank Furedi. Nak tunjuk dokumen pada anda selori, takut anda tak mau. Saya bagi yang biasa-biasa anda boleh dapatkan. Frank Furedi, F-R-A-N-K-F-U-R-E-D-I. Third World Nationalism. Orang putih lah kita ni, canggih. Kan ni cakap orang kampung main kedai kopi pun orang putih. Baca Frank Furedi, Third World Nationalism. Tekan cek dalam internet, anda baca. Dia sebut darurat ni bukan darurat. Perang kolonial British ni tipu kita hidup-hidup. Tapi dia ni tak faham juga. Tapi anda boleh baca. Dia tak faham. Dia ingat golongan agama tu komen ni. Kerana tulisan dia betul perangkap. Orang British ni dia nak kritik British. Sejarah Melayu ni dia tak faham. Isu madrasah dia tak nampak. Jadi dia nampak macam golongan ulama yang kerjasama dengan komunis apa semua. Yang regimen ke-10 apa semua komunis. Tapi dia kata mereka ni nasionalis yang lawan British. Inilah sasarannya. Bukan komunis PKM Cimpeng tu. Bukan yang tu. Yang tu masa British istiadat darurat dia tak diharamkan pun. Sebulan dia tak diharamkan. Tapi golongan ni dah ditangkap. Yang ni kita patut tahu. Baca Freddy. Okey, tentang Perak. Perak baca satu ini percuma. Tesis Gordon, tulis Gordon, G-O-R-D-O-N. Mana guna perkataan Perak Sudan. Tajuk dia panjang tapi tulis Perak Sudan. Nama dia Perak Sudan and Sierra Leone.